Hari ni ada berita baik. Korang ingat tak, hari tu saya ada buat satu video. Saya tanya, kalau korang ada apa-apa soalan berkenaan dengan skim lindung 24 jam, saya akan kumpul dan saya akan hantar kepada Perkeso kan. Dan kita tengok macam mana jawapan Perkeso tu. Okey, saya dah terima dah reply daripada diorang. Okey, so korang ingat tak hari tu saya ada buat satu video. Saya tanya kalau korang ada apa-apa soalan tak yang boleh saya ajukan kepada pihak Perkeso berkenaan dengan skim lindung 24 jam tu. Jadi saya dah kumpul lah, korang tanya macam-macam kan. Saya kumpul. Dia ada 10 soalan. Yelah, korang tanya, ramai yang tanya soalan-soalan yang sama kan. Jadi saya kumpulkan, ada total 10 soalan. Jadi saya pun hantarlah email kepada pihak Perkeso. Dan Alhamdulillah, Haniah, okey, dia dah reply. Nampak daripada Perkeso. Daripada Perkeso ni, nampak ni. Okey, so pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Perkeso, terutamanya Encik Azirwan bin Arifin, Timbalan Ketua Eksekutif Bahagian Operasi, kerana dia sudi membalas. In fact, sebenarnya lepas saya baca respon daripada pihak Perkeso ni, saya ada soalan-soalan lain yang mungkin jawapan dia tu saya rasa macam tak berapa jelas. Lepas tu saya hantar email, dia jawab. Very good response lah. Dia punya respon terhadap soalan tu sangat cepat. So saya akan buat beberapa siri. Jadi dekat sini saya akan baca dua dulu. Saya akan baca dua soalan dulu. Pertama soalan yang korang tanya. Adakah faedah skim lindung 24 jam boleh dituntut serentak dengan pampasan daripada insurans atau takaful peribadi atau insurans yang disediakan oleh majikan? Okey, jawapan daripada Perkeso adalah ya. Faedah di bawah skim lindung 24 jam tidak menghalang pekerja daripada membuat tuntutan di bawah polisi insurans atau takaful peribadi atau insurans yang disediakan oleh majikan, tertakluk pada terma dan syarat polisi insurans atau takaful tersebut. Ini bermaksud, as far as Perkeso is concerned, dia tak ada apa-apa halangan. Korang nak claim serentak dengan insurans ke apa ke, yang itu tak ada masalah. Tapi korang kena check kod lah korang punya polisi insurans atau takaful itu yang tak membenarkan. Tapi as far as Perkeso, dia tak ada masalah. Okay, so clear soalan nombor 1. Soalan yang nombor 2 pula. Okay, bolehkah pekerja yang telah memilih untuk tidak menyertai skim